Hello. Wah, pakcik jual apa ni pakcik? Jual cakwe ya. Cakwe, Jual pau kacang. Lagi? Sambal. Pakcik ni mesti orang lama ni. Berapa tahun dah ni pakcik buat ni? Dah 30 tahun lebih dah. 30 tahun lebih Ya. Saya dengar cerita tu pakcik viral tau. Saya tengok dekat TikTok Mat Gerun. Tu yang saya datang rekod pakcik ni. Macam ni kira berapa harga ni cik? RM5-4 RM5-4 Ya. Ni kuih apa ni cik? Kuih keria. Kuih keria, sama juga harga? Sama juga. Kita boleh campur-campur. Kita campur pau sambal, pau kacang, cakwe, kuih keria. Kuih dia ni cik Ni cakwe. Mantap guys. Tapi tadi saya pernah try pakcik punya pau sambal lah. Paling power cik. Betul? Betul. Ini harga dia cik Tu harga dia. Mantap. Acik buat kalah cik, saya RM5. Kuih keria. Ni kuih keria Ya. Kuih keria orang lama guys. 30 tahun menguli kuih keria guys. Pau sambal legend guys dekat Bukit Baru. Korang kena try Memang power gila pakcik ni buat. Dah 30 tahun guys. Siap. Siap cik Berapa ringgit? RM5? RM4. Mantap cik. Terima kasih.